saiz yang berbeza-beza. Okey, ni awak punya kan? Awak nak saiz apa yang paling besar? Warna apa? Okey, ni besar. Sederhana. Ni sederhana, ni kecil. Okey. Baik. So bila kita dah pilih yang ni saiz, kita nak buatkan benang losing mula-mula. So benang losing ni boleh kita mulakan sama ada nak besar dulu ke, ataupun nak sederhana dulu ke, ataupun nak kecil dulu. Mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Okey, kalau awak nak guna yang mana dulu? Yang besar dulu. Yang besar. Okey, yang besar. Bila dah kata nak buat besar, kita kena tahu berapa urat. Contoh yang besar ni awak nak buat 4 urat. Yang ini sederhana mungkin 3. Yang ni kuning kecil mungkin 2. So awak nak buat berapa urat? 4. Okay. Maksimum berapa? Maksimum tak kisah, asalkan dia nampak perbezaan. 10 susah juga nak masuk tu. Awak boleh tahu nanti dia nak masuk Okey, macam ni. Masuk kat lubang yang pertama. Ni saiz besar kan? Masuk lubang yang pertama. Okey. Kat macam biasa dululah. Kat mati. Lubang yang pertama kat bawah juga. Tilik ke belakang. Okey. Tadi 4 kan? 4 urat kan? Kita tengok yang kat depan ni 2 3 4. Nampak? Nampak So, ada 2, sebab kita ada 2 warna mewakili lagi 2 saiz. So, kita kena tinggalkan 2 lubang ni. Kita kena masuk lubang yang ke sini, nampak? Ni 2 lubang simpan untuk lagi 2 saiz. So, masuk lubang yang sini, nombor 4 ni. Sama juga lubang 4 yang 2 ni, tinggalkan kat bawah. Okey, masuk lagi. Berapa urat tadi? 4. 2 3 4. So, masuk juga lagi sekali. Sama juga macam tu. Kan? Sampailah ujung, matikan dia. Dah siap yang lubang dia ada banyak. So, angkat ikut color tu. Angkat ikut dia punya ni. Angkat 1, 2, 3, angkat lagi, angkat. Bukannya selai-selai, tapi angkat ikut color. Alright? So, buat losing dulu dan pemati dulu untuk setakat ni dulu. Nanti kita akan buat pakan sekejap lagi. Alright? Boleh guna warna yang sama ataupun awak nak tambah warna yang lain pun boleh. Tapi jangan terlalu banyak warna dia. Kalau dalam satu tenunan tu 5 dah okey. Maksudnya kalau 5, sini dah guna 3. 2 warna yang kita ambil daripada sini untuk pakan. Dan 1 tambahan warna lain. Itu maksimumnya lah. Sebab nanti kalau terlalu banyak, dia tak nampak sangat. Nampak ni. Alright. Okay, hijau nak berapa? 3. Alright. So, awak nak mulakan dengan saiz apa dulu? Saiz besar. Besar lah. Besar dulu. Awak semua boleh start dengan saiz apa-apa saja tau, bebas So, macam kawan awak kata nak guna saiz besar dulu. So, ada yang board tu? Kita sebab nak angkat tu. Boleh? Boleh, ruler pun boleh. Besi, saya bimbang kalau terlalu ni nanti tajam, dia akan terputus awak punya losing. So, kita angkat dulu warna merah. Semua warna merah angkat. Lepas tu turun. Warna kuning. Warna pink angkat. Warna merah turun. Warna pink angkat. Warna merah turun. Macam tu. Selang-selang Atas bawah, atas bawah, atas bawah. Tapi ikut warna lah. Sebelah tu warna apa? Yang tu yang awak nak angkat ke nak turunkan dia. Selang-selikan dia. Memang aku angkat semua. Itu challenging. Mana tu dia? Saya tolong tengok. Ini okey. Jangan attach. Angkat dia. Orang akan tengok. Boleh. Angkat dia ni. Dia jadi macam tu. So, masukkan benang. Awak boleh letak benang ni macam bergumpul-gumpul macam tu pun boleh. Ataupun awak nak susun dia jadi surat-surat pun boleh juga.